Mari kita makan. Saya tahu bila kita buat konten kedai ni, ramai yang marah juga ni. Ni memang hidden gem. Setakat mana cabaran yang pernah anda tempuhi untuk mendapatkan makanan yang sedap? Contohnya dekat sini. Nasi beringin dekat bangunan Mutiara Bangsa Food Court Level 2. Nak parking memang seksa dekat sini. Kalau nak datang sini, datang naik motor. Kalau naik kereta, kena parking dekat tingkat 6. Parking tu pula bertindan. Lepas tu kena tinggalkan nombor kereta dekat situ, kena tulis kat situ. Sebab takut nanti ada orang belakang kita nak keluar. Lepas tu naik lift, turun dekat tingkat 3, keluar daripada lift, belok kiri, turun pula tangga ke floor nombor 2. Jadi ni tingkat nombor 2, Food Court Mutiara Bangsa, nasi beringin gerai nombor 20. So ini nasi dia. Jadi menu dia ni saya tak pasti asal daripada negeri mana, tapi memang kalau orang dekat sini lah, orang dekat area New Straits Times, office dekat sini memang sukalah makan dekat sini. Nasi dia sedap, kuah dia sedap, ayam dia gila. Nasi dia tu dia macam ada rempah, tak tahu apa benda. Lepas tu dia punya ayam dia tu dia goreng memang special, memang sedap lah. Mari kita makan. Saya tahu bila kita buat konten kedai ni, ramai yang marah juga ni. Sebab ini kedai ni, kalau nak kata hidden gem, ni memang hidden gem. Daripada tepi jalan memang tak nampak. Daripada dalam bangunan pun, dia ada rahsia je nak mencari dia kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kedai ni kebiasaannya memang ramai orang. Trik dia macam kami lah. Kami datang dia baru buka sekarang pukul 10.45, jadi orang tak berapa ramai. Kalau anda datang lunch hour memang kebiasaannya penuh lah. Dan kadang-kadang dia awal dia habis tu. Dia punya operation hour daripada pukul 10.30 pagi sampai 3.30 macam tu. Tapi kalau datang pukul 3.30 mostly dah tutup lah, dah habis lah. Kalau nak datang awal lah. Tapi alhamdulillah kita datang ini tak ramai orang. Biasa pukul dekat jam-jam macam ni pun dah ada orang. Jemput datang. Cari bangunan Mutiara Bangsa. Lepas tu pandai-pandai lah nak turun tingkat 2 macam mana.